Hai, get ready with me. Hari ni sis nak masak ayam masak sambal daun selasih. Okey, jom first kita gorengkan ayam dahulu. So ayam ni sis nak goreng dia lembab-lembab je. Just matikan darah sahaja. And then lepas tu kita blenderkan bawang putih, bawang merah dan juga cili padi. Tak perlu letak halia sebab ayam ni kita dah goreng, so dia tak akan berasa-rasa hanyir. Okey, next kita tumiskan ni bahan tadi kita dah blender. Dan lepas tu kita masukkan air. Okey, next kita perasakan dengan garam cukup rasa, ajinomoto dan juga gula. Bila nampak cili tu dah masak, dan kita masukkan ayam yang kita dah gorengkan separuh masak tadi. Okey, so next kita masukkan tomatoes, and inilah daun selasih ataupun nama saintifik dia basil. Okey, lepas tu kita masukkan bawang juga, bawang besar. Lepas tu kita kacau-kacau. Okey, dah siap ayam masak sambal daun selasih. Selamat mencuba korang.